Supir nak tunjuk kita tengok gapo ni. Pak ni orang panggil kata pohon pia katak ataupun pokok pia katak nah. Allahu Akbar. Minyak. Oh, mujur tak masuk dekat ni. Jumpa dengan minyak dok tubai nampak dah ni. Buat sari di bawah tu banyak tu. Mula-mula kita baca doa dulu nah. Auzubikallimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jangan bagi masuk dekat kita. Ni supir duk dekat dengan dia sangat ni. Ni. Tapi kita baca doa insya-Allah. Kita tak ganggu dia, dia tak ganggu kita. Mula-mula tu kalau kita jumpa dengan pohon pia katak pasal ni nah kita jadi kecing manis. Ambil daun pia katak 7 lah. 1 2 3 4 5 6 7 lah daun pia katak. Kita nak makan metah ataupun nak pergi rebuh minum air pun boleh. Sekali sehari insya-Allah. Makan berturut-turut 15 hari. Kecing manis kita turun selalu lah. Mudahlah daun pia katak 7 lah sehari 15 hari. Amin.